Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review reel bulat daripada Setiga, BJ200. Ratio dia 7.3. Okay, reel ni ada mag seal, round knob dan juga handle yang panjang lah. Handle dia 75-85. Dia ada synchronized line guard. Okay, ada clutch dia memang sedap lah dengar. Spool dia saiz 200. Okay, ni gear untuk line guard dia. Sebab dia active line guard, kira korang tekan clutch, keluarkan tali, line guard dia bergerak sama. Okay, reel ni berat dia 325 gram. Okay, per crank dia 81 dan ada drag clicker. Okay, kita dengar drag clicker dia. Okay, drag clicker dia kuat. Drag dia 7 kilo 7 kilogram. Untuk reel sekecil ni bagi aku kuat 7 kilo. Jadi lepas kita tengok kat luar ni, kita akan buka lah macam mana kat dalam pula kan. Okay, kita akan buka dalam dia menggunakan special tool untuk Daiwa ni. Special tool ni korang boleh cari lah kat online. Lepas tu kita akan buka skru dia. Dia pakai skru bukan nut macam reel lain. Sebab dia Daiwa memang suka pakai skru untuk high end reel dia. Okay, lepas tu ada spring, nut dan juga clicker. Dalam clicker tu ada washer 2. Okay, next kita akan buka reel ni. Dia pakai 3 je skru. Dia pakai heads. Kalau Shimano dia suka pakai Phillips lah skru dia. Okay, video ni aku lajukan sikit sebab agak panjang lah masa untuk buka-buka reel semua ni kan. Takut korang bosan nanti. Okay, ini aku akan tunjukkan macam mana mag seal Daiwa. Okay, mag seal Daiwa biasanya dekat BC dia memang ada satu ni je. Okay, dia kat bearing ni. Korang dapat tengok hitam tu, itulah mag seal dia. Okay, kita akan buka. Warna merah ni sebenarnya cover plastik dia je. Yang bearing betul-betul tu, itu dalam tu. Okay, aku adjust. Kita akan tengok pula gear dia semua. Okay, itu pinion. Ini retainer. Takut one way korang rosak atau ikan yang terlalu kuat, dia akan tahan lah. Okay, dia ada rubber seal untuk menghalang air daripada masuk main gear korang. Okay, benda ni penting kalau korang biasa dengan rail BC. Rail BC ni air cepat masuk dekat carbon drag korang. Bila air dah masuk, itu akan menyebabkan karat lah dekat dalam reel. So bila Daiwa perkenalkan rubber seal ni, air tak dapat masuk lah bahagian drag washer korang tu. Okay, masuk shaft. Okay, ada bearing. Dalam tu korang sebelum cuci, korang keluarkan dululah spacer dia, washer dia. Okay, dia ada 2, warna tembaga dan warna silver. Okay, dia kalau nak masuk warna tembaga dulu, baru warna silver. Okay, ni aku buka-buka dia punya clutch semua, untuk bagi korang tengok. Okay, yang ni aku tunjuk dalam dia. Okay, ini ke bagus Daiwa. Bagusnya dia ada spacer situ panggil spacer. Dia collar bearing. Okay, yang fungsi bila collar bearing tu karat, collar tu tetap boleh berjalan tanpa pinion korang lekat. Okay, benda ni biasanya bila karat korang nak jatuhkan jig apa, dia lekat. Okay, benda ni penting. Dia akan takkan biarkan pinion korang lekat dekat bearing tu. Okay, jadi ini aku akan buka-buka cuci. Yang part 1 kita buka, part 2 kita pasang balik lah. Okay, sekarang ni aku tengah buat coating untuk reel ni. Okay, ada part yang dah pasang. Aku akan gunakan Duathlon G9 punya grease. Grease ni bagus sebab dia tahan daripada air lah melekat dekat body ke apa. Dia takkan freeze, dia takkan tukar warna grease ni. Okay, ni aku akan pasang untuk shaft. Okay, shaft dia ada bearing. Lepas tu ada
Aku akan letakkan protector punya grease lah kat situ. Aku akan sumbat-sumbat grease supaya bila aku tekan ni, grease dia akan keluar ikut bearing. Dia ada 2 skru. Kalau boleh skru ni korang isi minyak ataupun grease sikit supaya dia takkan jam bila next time korang akan buka lah. Tepi-tepi tu aku akan kat shaft dia aku akan isi grease untuk lubricant lah ya. Sekarang ni aku akan letak coating kat semua rail. Ni dah korang tengok dah siap coating. Coating ni penting tak bagi air tu lama lah dalam rail ni. Untuk drag pula aku akan gunakan grease Duathlon juga, tapi dia memang high performance untuk grease. Grease untuk drag. Untuk main gear pula aku akan gunakan SRG daripada Shimano. Aku bukan guna Daiwa, aku guna Shimano sebab grease Daiwa bagi aku grease Shimano ni untuk saltwater dia memang takkan hilang, pakai lama pun Aku akan sapu buat coating kat bawah tu. Main gear aku akan letak dia punya grease. Pusing-pusing. Aku akan top up lagi grease supaya banyak sikit kat situ. Coating ni dengan grease SRG ni bagi aku pekat, jadi dia memang melekat elok lah. So korang next service mungkin setahun ataupun kurang daripada tu, grease ni insyaAllah akan tahan lagi dengan korang. Itu clicker dia. Aku dah masuk clicker, dah masuk grease untuk drag. Jadi sekarang ni pemasangan lah. Ini adalah retainer dia lah untuk tak bagi reverse gear nanti. Dia anti reverse bearing tu kuat, tapi yang ni safety dia lah. Benda-benda ni boleh tengok kat Daiwa. Kalau Shimano dia kurang sikit isi benda-benda macam ni. Dekat OJ 1,500 pun belum tentu ada lagi. Kita akan pasang. Ada 3 skru. Kita akan pasang skru semua. Pastikan rapat lah korang punya barang dalam. Akan masukkan kat situ pun aku akan isi grease supaya air garam takkan terkumpul kat situ. Pastikan washer korang betul melengkung. Ada spacer, ada hitam kat atas, dan korang masukkan nut. Yang hitam tu dia ada coating untuk anti-freeze, so pastikan yang tu kat atas. Dia ada washer dia sebelum masuk handle. Handle korang akan tengok dia flash sebab dia pakai skru, dia bukan pakai nut. Jadi pemasangan BC ni tak susah mana lah. Thread pun korang pastikan dia arah jam lah, bukan lawan jam. Kalau nut dia lawan jam. Dia akan ada 2 skru. Kita akan gunakan screwdriver Daiwa ni. Lepas tu ketatkan. Sebelum tu kita akan masukkan spool. Bahagian tu pun kita isi grease. Bearing kita akan masukkan oil punya daripada Daiwa. Ini grease. Letakkan, pasang. Lepas pasang tu korang pastikan dengan betul baru tutup lah. Jangan paksakan dia. Pastikan line cut korang jalan sama dengan spool. Dah siap. Bila dah siap ni, korang akan test. Kalau ada yang tak kena tu, korang kena tengok balik lah apa. Korang minta pendapat lah apa yang kurang kan. Aku tunjukkan ni grease untuk G9, grease untuk drag, grease untuk main gear, dan juga oil dan grease tin. Aku harap video ni dapat membantu korang kalau korang nak servis sendiri. Next video kita akan jumpa lagi guys. Assalamualaikum.